Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Analisis Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia bagi tahun 2021 sehingga 2025. Kadar pertukaran wang merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kekuatan ekonomi sesebuah negara. Dalam tempoh 2021 sehingga 2025, nilai ringgit Malaysia mengalami pelbagai perubahan yang dipengaruhi oleh faktor domestik dan juga global seperti pemulihan ekonomi pasca pandemik, kadar faedah antarabangsa, inflasi, harga komoditi serta keadaan geopolitik dunia. Melalui pembentangan ini, kami akan menganalisis trend pergerakan ringgit Malaysia sepanjang tempoh tersebut, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi turun naik nilainya serta memberi kesan perubahan kadar pertukaran terhadap ekonomi negara dan juga kehidupan rakyat. Diharap hasil analisis ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan ringgit Malaysia serta cabaran dan juga peluang yang dihadapi dalam usaha memperkukuhkan ekonomi Malaysia. Meneruskan pembentangan, saya akan perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Encik Muhammad Rashid bin Maknong, Encik Muhammad Najmi bin Abdul Hadi, saya Muhalijah binti Muhammad Yunus, Nariza binti Zain dan juga Hasliza binti Hamzah. Baik, sebelum kita melihat kadar pertukaran ringgit Malaysia, kita perlu memahami terlebih dahulu maksud kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran asing merujuk kepada nilai mata wang sesebuah negara berbanding mata wang negara lain. Dalam kajian ini, fokus utama kami terhadap nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika atau USD kerana ia merupakan wang rujukan utama dalam perdagangan dan ekonomi global. Di Malaysia, kestabilan nilai ringgit memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara berjalan dengan baik. Pengawalan kestabilan wang ini dipantau oleh Bank Negara melalui pelbagai dasar monetary dan juga keuangan. Perubahan ringgit bukan sekadar memberi kesan kepada kerajaan ataupun syarikat besar, malah ia turut memberi kesan langsung kepada rakyat. Sebagai contoh, apabila ringgit melemah, kos import barangan dari negara akan meningkat, yang seterusnya menyumbang kepada kenaikan harga barang dan juga kos sara hidup. Sebaliknya, apabila ringgit mengukuh, kuasa beli rakyat dan juga keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara juga meningkat. Oleh yang demikian, adalah sangat penting untuk kita memahami bagaimana kadar pertukaran ringgit Malaysia berubah dari tahun 2021 sehingga 2025 serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Seterusnya, kita melihat latar belakang kajian ini. Malaysia merupakan negara yang ekonominya terbuka yang sangat bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Oleh sebab itu, perubahan ringgit Malaysia memberi kesan yang besar terhadap prestasi ekonomi negara. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi nilai ringgit. Antaranya ialah aktiviti ekspor dan juga import. Apabila permintaan terhadap barangan ekspor Malaysia meningkat, permintaan terhadap ringgit juga turut meningkat. Selain itu, pelaburan asing turut memainkan peranan penting. Kemasukan pelabur asing ke dalam negara biasanya meningkatkan permintaan terhadap ringgit dan membantu mengukuhkan nilainya. Faktor seterusnya ialah keadaan ekonomi global, perubahan kadar faedah, inflasi, konflik geopolitik dan juga ketidaktentuan ekonomi dunia boleh mempengaruhi keyakinan pelabur serta pergerakan kadar pertukaran mata wang. Oleh itu, memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi menjelaskan perubahan kadar pertukaran ringgit Malaysia sepanjang tempoh kajian di antara tahun 2021 sehingga 2025. Berdasarkan timeline, kita lihat perubahan ini berlaku secara nyata. Pada tahun 2021, ringgit masih stabil dengan nilai RM10 sen berbanding USD. Tetapi apabila berlaku ketidaktentuan global meningkat, ringgit mula jatuh kepada RM4.40 pada tahun 2022 dan mencecah sehingga RM4.60 pada tahun 2023. Namun langkah-langkah pemulihan telah menampakkan hasilnya pada tahun 2024 menunjukkan pemulihan perlahan dan menjelang 2025 nilai ringgit mula stabil semula. Ini membuktikan bahawa faktor-faktor yang kita bincangkan tadi iaitu ekspor, pelaburan asing dan juga keadaan global bukan sekadar teori. Ia sangat memberi kesan langsung kepada ringgit. Maka memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk kita membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak di masa hadapan.
Slide ini menunjukkan trend nilai ringgit Malaysia yang mengalami kejatuhan dari tahun 2021 hingga 2023 akibat ketidakstabilan ekonomi dan cabaran global. Namun pada tahun 2024 dan 2025, ringgit mula menunjukkan tanda pemulihan hasil usaha pemulihan ekonomi dan peningkatan keyakinan terhadap pasaran negara. Slide ini menerangkan bahawa kadar pertukaran asing ialah nilai mata wang sesebuah negara berbanding mata wang negara lain seperti dolar Amerika Syarikat atau USD. Di Malaysia, kestabilan ringgit sangat penting kerana ia memberi kesan kepada perdagangan antarabangsa, kadar inflasi serta kos sara hidup rakyat. Institusi yang bertanggungjawab mengawal dan memastikan kestabilan mata wang negara ialah Bank Negara Malaysia. Rujukan yang digunakan dalam kajian ini merangkumi Bank Negara Malaysia melalui laporan The Drivers of the Ringgit 2024, selain laporan daripada Reuters berkaitan pelaburan di Malaysia pada tahun 2025. Seterusnya, The Age Malaysia melaporkan peningkatan nilai ringgit ke paras tertinggi dalam tempoh 5 tahun pada tahun 2026. Maklumat tambahan mengenai kadar pertukaran mata wang turut diperolehi daripada investing.com and Wise. Ringgit stabil melalui fasa pemulihan pada tahun 2021 yang berada sekitar RM4.10 bagi setiap $1. Pada ketika itu, ekonomi negara mula pulih selepas pandemik COVID-19 dan aktiviti perdagangan turut meningkat. Keadaan ini membantu mengekalkan kestabilan nilai ringgit serta meningkatkan keyakinan terhadap ekonomi Malaysia. Pada tahun 2002 pula ialah permulaan kejatuhan ringgit. Ringgit mula menunjukkan penurunan nilai berbanding USD. Keadaan ini berlaku kerana dolar Amerika Syarikat semakin kukuh akibat kenaikan kadar faedah di negara tersebut. Perbezaan kadar faedah antara Malaysia dan Amerika Syarikat turut menyebabkan nilai ringgit semakin menyusut. Slide ini menerangkan keadaan ekonomi Malaysia pada tahun 2021 semasa fasa pemulihan selepas pandemik COVID-19. Nilai ringgit Malaysia stabil sekitar RM4.10 bagi setiap $1 menunjukkan ekonomi negara semakin pulih. Kestabilan ringgit disumbangkan oleh peningkatan ekonomi, perkembangan perdagangan ekspor dan import serta keyakinan pelabur asing. Bank Negara Malaysia juga membantu mengawal kestabilan mata wang negara. Graf kadar pertukaran menunjukkan pada tahun 2021 lebih stabil berbanding pada tahun 2020 yang terjejas akibat pandemik. Kesimpulannya, pemulihan ekonomi dan peningkatan perdagangan membantu mengukuhkan nilai ringgit Malaysia. Infografi ini menerangkan tentang kejatuhan nilai ringgit Malaysia yang bermula pada tahun 2022 akibat pengukuhan dolar Amerika Syarikat atau US dollar. Pada tahun 2021, kadar pertukaran ringgit ialah sekitar RM4.10 bagi setiap US dollar, namun meningkat kepada RM4.40 pada tahun 2022 dan terus meningkat pada tahun 2023. Ini menunjukkan nilai ringgit semakin melemah. Antara punca utama kejatuhan ringgit ialah kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat oleh Federal Reserve yang menyebabkan pelaburan lebih tertarik kepada US dollar. Selain itu, faktor ketidaktentuan ekonomi global, inflasi dunia dan aliran keluar modal asing turut memberikan kesan kepada mata wang Malaysia. Kejatuhan ringgit memberikan kesan besar kepada rakyat dan ekonomi negara. Antaranya ialah kos sara hidup meningkat, harga barang import menjadi lebih mahal, kadar inflasi naik dan kos operasi syarikat turut bertambah. Nilai pelaburan rakyat juga terjejas akibat kelemahan ringgit. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan dan bank negara telah mengambil beberapa langkah seperti campur tangan dalam pasaran pertukaran asing, mengawal dasar monetari dan memperkukuhkan ekonomi negara. Kesimpulannya, pengukuhan US dollar menjadi faktor utama kejatuhan ringgit pada tahun 2022 dan keadaan ini memberikan kesan kepada rakyat serta ekonomi negara. Oleh itu, usaha kerajaan dan kerjasama semua pihak penting bagi memastikan kestabilan ekonomi Malaysia. Infografik ini menerangkan tentang kejatuhan teruk nilai ringgit Malaysia pada tahun 2023 sehingga menjadi antara mata wang paling lemah di Asia. Nilai tukaran ringgit jatuh daripada sekitar RM4.09 kepada hampir RM4.60 berbanding $1 Amerika Syarikat. Antara punca utama ialah kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat, ketidaktentuan ekonomi global, inflasi dunia yang tinggi dan aliran keluar pelaburan asing dari Malaysia. Kesan jatuhan ringgit ini menyebabkan kos sara hidup meningkat, harga barang import menjadi lebih mahal, inflasi bertambah dan ekonomi negara turut tertekan.
Namun begitu, kerajaan dan Bank Negara Malaysia telah mengambil beberapa langkah seperti memantau pasaran pertukaran asing dan melaksanakan dasar ekonomi bagi menstabilkan nilai ringgit. Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama untuk memulihkan keyakinan ekonomi dan mengukuhkan semula nilai mata wang ekonomi negara. Pada tahun 2024, kami gambarkan melalui infografik ini di mana ia menerangkan tentang pemulihan ekonomi Malaysia pada tahun 2024 apabila pelaburan meningkat dan nilai ringgit kembali stabil. Pelaburan yang diluluskan mencatatkan rekod tertinggi sebanyak 378.5 bilion, menunjukkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara semakin kukuh. Selain itu, ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 4.5 hingga 5% hasil dasar kerajaan yang progresif dan keadaan ekonomi global yang semakin stabil. Nilai ringgit juga menunjukkan pemulihan apabila kadar tukaran menurun daripada sekitar RM4.60 kepada RM4.25 berbanding dolar Amerika Syarikat. Kesan positifnya ialah kos sara hidup menjadi lebih terkawal, peluang pekerjaan bertambah dan keyakinan rakyat terhadap ekonomi semakin meningkat. Kesimpulannya, tahun 2024 dianggap sebagai tahun pemulihan dan permulaan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang lebih kukuh pada masa hadapan. Pada tahun 2025, ekonomi Malaysia menunjukkan prestasi yang agak memberangsangkan. Walaupun dunia berhadapan ketidaktentuan ekonomi global, konflik geopolitik dan turun naik harga minyak. Malaysia mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar sekitar 5.2% dipacu oleh sektor perkhidmatan pembuatan pelaburan asing dan permintaan domestik yang semakin kukuh. Selain itu, sektor teknologi ekspor elektrik dan elektronik serta pembangunan pusat data turut membantu meningkatkan keinginan pelabur terhadap ekonomi negara. Inflasi pula masih terkawal dan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar faedah bagi memastikan kestabilan ekonomi negara terus dipelihara. Dari segi kadar pertukaran mata wang, ringgit Malaysia menunjukkan pengukuhan yang ketara berbanding dolar Amerika Syarikat sepanjang tahun 2025. Pada awal tempoh sebelumnya, nilai ringgit pernah berada pada sekitar RM4.60 sehingga RM4.70 bagi $1 Amerika Syarikat. Namun pada penghujung 2025, ringgit berjaya memperkukuhkan sekitar RM4.05 sehingga RM4.10 bagi $1 Amerika Syarikat. Pengukuhan ini berlaku disebabkan beberapa faktor utama seperti kelemahan dolar Amerika Syarikat selepas penurunan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (FED), peningkatan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia serta pertumbuhan ekspor negara. Bank Negara Malaysia juga menyatakan ringgit meningkat lebih 10% berbanding dolar Amerika Syarikat tahun 2025. Kesimpulannya, ekonomi Malaysia pada tahun 2025 berada keadaan stabil dan positif berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pengukuhan ringgit memberi manfaat pada negara kerana dapat mengurangkan kos import dan meningkatkan keyakinan pelabur asing, walaupun sektor ekspor perlu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai mata wang tersebut. Slide ini menunjukkan pemulihan ekonomi Malaysia pada tahun 2024 yang semakin memberangsangkan. Berdasarkan laporan Reuters, Malaysia berjaya mencatat pelaburan diluluskan yang tinggi, iaitu sekitar $86 bilion ataupun lebih RM378 bilion. Ini menunjukkan keyakinan pelabur asing dan tempatan terhadap ekonomi negara semakin meningkat. Selain itu, kedudukan ringgit juga semakin kukuh dan menjadi antara mata wang terbaik di Asia pada ketika itu. Keadaan ini membantu meningkatkan kestabilan ekonomi serta memberi kesan positif kepada perdagangan dan pelaburan negara. Bagi tahun 2025 hingga 2026 pula, trend pemulihan ekonomi dilihat terus stabil. Menurut laporan The Edge Malaysia, nilai ringgit semakin mengukuh sehingga berada di bawah paras RM4 bagi setiap USD yang merupakan antara prestasi terbaik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pengukuhan ini menunjukkan keyakinan pasaran terhadap ekonomi Malaysia semakin baik. Tambahan pula, ringgit dijangka terus stabil sekitar RM3.95 hingga RM3.97 pada tahun 2026.
Slide ini pula menunjukkan data sokongan berkaitan kadar pertukaran mata wang antara USD dan ringgit Malaysia. Berdasarkan rekod sejarah, kadar tukaran ringgit berjaya mencapai sekitar RM3.99 bagi setiap USD, sekaligus menjadi paras terbaik sejak tahun 2021. Keadaan ini memberi kesan positif kepada ekonomi negara kerana dapat membantu mengurangkan kos import serta meningkatkan keyakinan pelabur luar terhadap Malaysia. Slide ini menerangkan antara faktor utama yang mempengaruhi pengukuhan ringgit. Antaranya ialah dasar monetari negara yang lebih stabil, peningkatan pelaburan asing, pertumbuhan ekonomi domestik serta keyakinan pelabur terhadap pasaran Malaysia. Selain itu, pengurusan ekonomi yang lebih tersusun juga membantu mengurangkan tekanan terhadap nilai mata wang negara. Slide ini menunjukkan data semasa pasaran mata wang ringgit Malaysia dan USD. Daripada paparan ini, kita dapat lihat bahawa ringgit berada dalam keadaan yang lebih stabil berbanding beberapa tahun sebelum ini. Secara keseluruhannya, pengukuhan ringgit dan peningkatan pelaburan memberi gambaran bahawa ekonomi Malaysia sedang berada pada landasan pemulihan yang positif dan lebih stabil untuk masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Fibia Abdadi, nombor metrik 289152. Di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan beberapa faktor punca perubahan yang berlaku di dalam dunia. Antaranya adalah faktor global. Dia terjadi apabila kenaikan kadar faedah dari Amerika Syarikat. Yang kedua adalah inflasi global. Inflasi global menjadi kacau bilau, dia akan menjadi salah satu faktor punca perubahan. Yang ketiga adalah konflik geopolitik. Konflik geopolitik ini berlaku apabila peperangan seperti di Amerika Syarikat dan Iran baru-baru ini. Seterusnya adalah faktor domestik. Faktor domestik berlaku apabila ketidaktentuan politik yang berlaku di negara dalam negara. Yang keduanya adalah aliran keluar pelaburan asing, dan yang terakhir adalah prestasi ekonomi global. Apabila berlaku punca perubahan, dia akan memberi kesan kepada rakyat. Antaranya adalah kos sara hidup semakin meningkat kerana harga barang import naik. Yang kedua adalah inflasi meningkat, terutamanya makanan dan barang asas akibat daripada kenaikan harga minyak dan sebagainya. Yang terakhir adalah nilai barang ringgit ataupun nilai ringgit menjadi lemah dan menyebabkan kuasa beli rakyat semakin menurun. Apabila kesan terhadap rakyat berlaku, kerajaan perlulah mengambil tindakan dan beberapa cadangan yang wajar dilaksanakan. Antaranya adalah tindakan kerajaan, kawalan kadar faedah, intervensi pasaran dan menggalakkan pelaburan asing. Dan beberapa cadangan yang wajar dilakukan oleh kerajaan adalah kurangkan keberuntungan kepada USD, tingkatkan ekspor berteknologi tinggi. Secara kesimpulannya, ringgit Malaysia mengalami kejatuhan sebelum kembali stabil. Walaupun langkah kerajaan membantu, faktor global masih memberi kesan yang besar kepada ekonomi dalam negara kita. Strategi jangka panjang perlu dilakukan untuk memastikan kestabilan ekonomi. Sekian, terima kasih dari kami Kumpulan 5 berkenaan dengan analisis kadar pertukaran ringgit Malaysia pada tahun 2021 hingga 2025. Assalamualaikum.